Tawar hati adalah satu perasaan dan kita tak boleh nak elak seseorang mempunyai perasaan tawar hati, dan kita kena iktiraf perasaan itu. Tapi dalam masa yang sama, dari segi Islam, dalam hubungan, kita perlu melihat banyak perkara. Pertamanya, suami sudah berusaha bersungguh-sungguh mencari rezeki, cuba nak mengubah diri, tapi isteri menggunakan alasan tawar hati. Perasaan ni Allah yang pegang. Allah boleh balik-balikkan hati kita. Dulu kita ada rasa cinta kepada isteri, dulu kita ada rasa cinta kepada suami sebelum kahwin, sebab itu kita kahwin. Tapi tiba-tiba hati kita berubah, dan Allah juga ada kuasa untuk tiba-tiba bolak-balikkan hati itu. Entah seorang jadi nak cerai, seorang jadi tak nak cerai, tiba-tiba berubah, seorang nak cerai jadi seorang tak nak cerai. Tetapi inisiatif sendiri yang dilakukan oleh suami dan isteri. Pertama, usaha lebih penting adalah suami lah. Suami pasti berikan 200% untuk memujuk isteri. Sebab itu perbincangan dilakukan antara suami dan isteri. Perlu dibuka hati untuk berbincang betul-betul. Kalau suami perlu memujuk isteri bukan semata-mata dengan mulut, tapi juga dengan tindakan, dengan doa, sedekah. Kerana itu semua adalah membantu untuk melembutkan hati isteri. Itu kan isteri, ya, pastinya dia akan menyuarakan kepada suami apakah sebab dan rasional perlu diteruskan permohonan cerai. Jadi seandainya itu yang terbaik, mungkin perceraian akan adalah jalannya. Tapi seandainya yang terbaik di mata Allah Ta'ala, ia dapat dimudahkan urusan untuk memperbaiki hubungan, maka itulah yang sebaiknya. Jadi sebab itu, kebiasaan yang saya selalu pesan kepada pasangan-pasangan yang datang, doa yang terbaik adalah kepada pasangan, bukan